Okay, jom komen dulu siapa yang bersama dengan kita pagi ni. Alisha, selamat hari raya Alisha. Hal Hakim, Aisyah, Rencanaga Ustaz mereka. Selamat hari raya Ustaz, saya Syazwana X Hamid. Yeah, Syazwana, saya ingat warna Melaka. Saya beraya tak, saya baru balik tadi rumah rumah pakcik saya. Dan saya balik rumah kejap. Lepas ni mungkin sambung lagi. Menunggu Umi dan Abah. Okay, nanti kita orang pergi juga insyaAllah. Sama-sama Alisha. Kita balik pasar ni Ustaz. Pasar? Lisha, pasar. Kita pergi pasar? Pasar basah ke? Rencanaga SPM pembelajar lagi ke? Mestilah boleh. Rencanaga. Of course, why not? Ya. Habis laut dah. Ramai tetamu tu sampai habis laut. Teman nenek, I see. Awak duduk kat mana, Alisha? Kelantan ke, duduk kat KL ke? Dua je pilihan dia, Kelantan KL je. Okay. Terengganu, I see. Terengganu, I see. Okay. Raya ketiga dah pergi pasar Okay. Menarik. Dia kalau ikutkan kalau pekerja swasta cuti 2 hari je sebenarnya. Cuti 2 hari. Raya ketiga dah kena kerja balik. Kalau ikutkan pekerja swasta, dia cuti 2 hari sahaja. So pilih, antum nak kerja swasta ke kerajaan, ataupun antum pilih jadi macam saya. Orang cuti hari ni lagi lah. Ada yang okay, betul. Lagi yang lagi kesian orang yang tak cuti pun hari raya pertama, hari kedua. Ni cuti baru cuti hari ni. Saya bebas sebab saya tak kerja dengan orang. Saya buat tu saya sendiri. So saya bebas. Saya decide bila saya nak cuti, bila saya nak kerja. Okay. Cuma walaupun saya kerja sendiri, saya ada hajat untuk jadi pensyarah. So itu antara impian Umi saya. Dia nak lah anak dia ni jadi pensyarah. Okay, that's why sekarang saya dah master. Okay, seterusnya PhD insyaAllah. Okay. So just nak mengisi masa. Okay, jom kita study sedikit tentang tak apa bagi ni. Okay, cuba antum bagi saya soalan. Apa topik yang antum nak tanya? Silakan. Apakah topik yang antum nak tanya? Apakah topik yang antum nak tanya? Silakan. Kalau ada. Ada tak? Okay. Sebab raya kan. Ustaz ni buat live mengajar atas raya kan Ustaz? Ustaz ni masih raya lagi Ustaz. Pagi ni insyaAllah kita akan buat belajar tentang tarkib. Okay. Tarkib ni ada dua. Ada tarkib idhafi, ada tarkib na'ti. Idhafi na'ti. Tarkib idhafi ialah, contohnya ialah ra'isul fasli. Okay. Tapi soalan saya, Ra'isul Fasli maksud dia adalah ketua kelas. Wakadzalika, begitu juga
kuratul qadami. Now, cuba antum bagi tahu saya. Okey. Bagus Alisha. Kenapa ra'isul fasli adalah tarkib idhafi? Kenapa? Nah, apa reason? Apakah sebab ra'isul fasli adalah tarkib idhafi? Kenapa? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Saya ulang balik soalan saya. Wahai antum-antum yang sudi meluangkan masa di hari raya untuk belajar bahasa Arab, kenapa ra'isul fasli adalah tarkib idhafi? Malam yang sepi, sebab kedua-dua perkataan maksud yang berbeza. Okey. Tak reti bahasa Arab. Okey, tu. Nanti pandai jawi. Sebab dia kepunyaan dan dia dijadikan kata maksud. Fasli bukan sifat. Fasli bukan sifat. Ayat jawapan. Betul. Yang paling tepat, actually semuanya macam betul juga kan. Cuma jawapan yang paling tepat adalah jawapan malam yang sepi. Okey. Sebab tarkib idhafi ialah bila ada dua perkataan, satu, dua, tetapi dia membawa maksud satu sahaja. Yang ni bila kita sebut ketua kelas, yang dimaksudkan hanyalah seorang ketua kelas. Nampak? Bila ada dua perkataan tapi hanya satu maksud, maka dia adalah tarkib. Tarkib yang mana? Tarkib idhafi. Bila ada dua perkataan, bola ada kaki, jadi bola kaki. Okey, yang ni bola sepak. Right? Maka dia adalah satu bola sahaja. Maka dua perkataan tapi satu benda, maka itu adalah tarkib idhafi. Okey. Bagus. Itu adalah tarkib idhafi. Dua kalimah, satu makna, atau satu perkara, atau satu benda. Gerak dulu. Okey. Baik. Dalam tarkib idhafi, dia akan ada dua perkataan baru terbentuk tarkib idhafi. Yang pertama ini nama dia mudhaf. Yang kedua nama dia mudhafun ilaih. Okey. Tarkib idhafi ada apa? Ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Contoh. Sekarang kita pergi pula bahagian. Kita pergi bahagian i'rab dia pula. I'rab. Contoh, kalau kita kata Ja'a, telah datang ketua kelas. Ja'a ra'isul fasli. Apakah i'rab ra'is? Telah datang Ja'a ra'isul fasli, ketua kelas. Apakah i'rab ra'is sekarang ni? Cuba tu komen. Apa dia?
Fa'il. Abudu nak bawa. Alisha fa'il maf'ul utama. Mantap. Sul fa'il. Okey. Sebab dia pelaku, sebab dia yang datang. Maka dia pelaku, maka dia adalah fa'il. Bagus. Fa'il marfu' bil dhammah. Okey, terima kasih. Okey. Now, walaupun dia adalah mudhaf, walaupun dia ni mudhaf ilaih, tetapi bila kita i'rab dia bukan mudhaf, dia tetap apa benda tu. Contoh dia adalah pelaku, maka dia fa'il. Contoh dia adalah predikat, maka dia khabar. Contoh dia adalah subjek, maka dia adalah mubtada. Okey. Now dia adalah pelaku sebab dia yang datang, maka dia adalah fa'il. Cuma bila kita i'rab mudhaf, kita akan i'rab dia apa benda dia tu, apa mauqi' dia, fa'il. Maf'ulun bih. Tak kisah. Cuma kita akan akhiri dengan wa huwa mudhaf. Macam tu. Okey, now apakah i'rab al-fasli pula? Silakan. Apakah i'rab al-fasli pula? Apa dia? Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Okey. Alisha, awak jangan omitted kan? Awak dapat tak buku ni? Dapat tak buku ni? Kita tak dapat. Ada tak offer? Dapat tak buku ni? Dapat ke tidak? Tak dapat. Dok. Awak daftar kan? Awak daftar. Awak lewat daftar. Okay, tak apa. Nanti saya cek balik dengan tim. Nanti awak PM saya balik every month, okay, kemasukan Nahum Method setiap bulan kita akan insyaAllah, okay, macam bulan ni masih ada lah. Depan insyaAllah pun ada juga. InsyaAllah ada juga. Bulan April ni ada lah. Okay. Tak tahu dah habis ke belum. Setiap bulan, pendaftaran baru setiap bulan kita akan bagi free buku ni. Okay. Bernilai RM30. Okay, buku ni dia function sebab dia ada muka saya. Okay, dia function sebab dia best lah. Semalam saya ajar saya punya cousin guna buku ni. So dia senang. Dia senang sebab dalam ni dia ada tempat rujuk. Kita boleh rujuk apa wazan-wazan, kita boleh rujuk apa i'rab. Itu fungsi dia. Harga dia RM30. For now, antum boleh klik link kat bio untuk dapatkan. Okay. Kalau nak join Nahum Method pun first time pelajar yang baru join Nahum Method akan dapat. Buku ni percuma. Okay. Tak banyak lagi majrur. Ya. Sekali lagi. Majrur ni senang ajar sih. Google Drive tak silap. Oh, yang itu versi tu kan, ebook kan. Masukkan ni lah. Okay. Nanti boleh PM tim kami. Okay. Nanti insyaAllah saya cuba usahakan masuk dalam TikTok punya ni, InsyaAllah. Okay. Macam ni. Telah datang ketua kelas. Okay. Jadi ketua kelas. Jadi Al-Fasli ini adalah mudhaf ilaih. Soalan saya kepada antum pula. Next, soalan saya. Kenapa Al-Fasli ketua kelas? Kenapa Al-Fasli ni mudhaf ilaih? Cuba antum bagi saya jawapan. Okey. Kenapa Al-Fasli ini adalah mudhaf ilaih? Kenapa? Kenapa antum? Kenapa Al-Fasli adalah mudhaf ilaih? Bila kasrah, sebab mudhaf ya rais. Sebab mudhafnya rais. Kenapa
ataupun apa yang membuatkan antum itu fikir bahawa al-fasli adalah mudhaf ilaih. Abudu sebab dua kata satu makna betul. Dia mengkhususkan kata rais tu berkalimah akan mudhaf. Sebab kelas tu melengkapkan menjelaskan dari ketua. Pandai betul. Okey. Mudhafun ilaih ialah kalimah yang mengkhususkan kalimah mudhafun ilaih ialah kalimah yang mengkhususkan kalimah sebelumnya. Hari ni sekolah ke? Ada dua je. Antum boleh scroll TikTok ataupun antum boleh belajar dekat TikTok. Gitu. Okay. Mudhafun ilaih ialah kalimah yang mengkhususkan kalimah sebelumnya. Gitu. Okay. That's why contoh kalau kita kata baituhu, rumah dia, maka kalimah hu ni fungsi dia memang mengkhususkan kalimah bait. Sebab kalau kita hanya kata bait rumah sahaja, maka dia umum. Mungkin rumah dia, mungkin rumah aku, mungkin rumah kau, umum. Oh, rumah dia. So hu ni mudhaf ilaih. Kadzalika kalimah rais. Okey. Kalau kita sebut rais sahaja, maka dia umum. Ketua apa? Ketua kelas, ketua pasukan, ketua sekolah, ketua universiti. Oh tak, dia ketua kelas. Kalimah ini kalimah yang mengkhususkan kalimah sebelumnya adalah mudhafun ilaih. Automatically kalimah sebelumnya ini adalah mudhaf. Hakadha. Begitu. Okey, mudhaf ilaih. Apa hukum dia? Hukum dia majrur. Ya ke ustaz? Iyalah. How? Ustaz tahu? Lah, saya kan ustaz. Saya tahu sebab saya rujuk buku ni. Okey, kali ni kita akan banyak iklan sikit. Kali ni kita akan banyak iklan sikit buku ni. Okey, kalau anda study dan anda ada buku ni, okey, anda pun tak tahu apa. Okey, mudhaf ilaih. Apa yang hukum dia? Marfu' akan masuk ke majrur. So anda buka aja page. Anda buka aja. Okey. Anda buka aja page 17. Anda pun jumpa, oh, okey. Page ni ada pasal jadual i'rab untuk majrur. Oh, antaranya adalah mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih hukumnya ialah apa? Hukumnya ialah majrur. Hakadha, begitu. Kan senang ada buku ni. Okey. Selama ni saya kurang promote buku tu. Cuma baru ni saya mengajar saya punya pelajar, saya punya cousin, dan saya rasa bagus kalau antum ada buku ni. Okey. Kalau dalam jadual i'rab dia akan ada bagi tahu ada mauqi', ada hukum, ada alamat. Kalau mauqi'-nya mudhafun ilaih, maka hukumnya ialah majrur. Itulah. Adakah antum kena hafal? La. Untuk time study cukup untuk antum tahu, cukup antum rujuk nota. Time study bila exam perlulah hafal. Okey. Tapi kalau antum kerap study, insya-Allah antum akan auto ingat. Ustaz, tam susah tak? Jawapan saya, susah tak? Sang ke pasal ni. Dia banyak faktor. Kalau bagi saya spend masa saya bagi petang malam saya study. Okey. Dan saya jarang pergi sekolah tanpa saya pergi bilik guru. Jarang sangat. Sebab saya banyak persoalan. Okey. Jadi saya kerap pergi bilik guru. Guru tafsir, guru mantik. Saya kerap pergi bilik guru sebab saya tak faham topik lah kan. Saya pergi.
So my job every day adalah pergi bilik guru, balik study. Dah study, ada soalan, bilik guru, balik hafal, study. Sebagi bilik guru, bilik. Itulah. Sebab kata orang lain, dia kata pelajar cemerlang, dia ni tak makan nasi, dia ni makan buku. Dia makan buku. Bunyi tu macam agak menganjing, tapi tu faktanya. Okay, saya memang suka makan buku. Okay. Hari ke soalan? Of course, saya ada hari. Okay, of course. Stam bukan lebih pada latihan, Stam lebih pada hafal sebenarnya. Mana Ustaz Khairil? Ustaz Khairil ditanya-tanya sekarang. Dah famous Ustaz Khairil sekarang. Ustaz Khairil tengah beraya tu. Okay. Saya sangat sukakan, sebab saya dulu saya sangat insecure, rasa rendah diri dengan saya punya cousin, even saya punya siblings yang cemerlang. So rasa ingin cemerlang, rasa diri ni saya rasa sangat nak berjaya, sebab saya nak hapuskan rasa insecure tu. Benda tu push saya, sangat-sangat push saya. Okay, saya nak juga jadi orang sebut, juga jadi angah yang orang sebut. Okay. Jangan saya ni asyik disebut, tengok itu, tengok tu tak. Saya nak orang tengok angah, macam tu. So because of that insecure yang tinggi, saya push sangat push. Okay. Even saya dapat 9 mumtaz pun saya tak happy sebenarnya. Sebab saya aim for 10 mumtaz. Saya nak naik pentas, tapi sekolah saya hanya 10 mumtaz akan dapat naik pentas bersama parents. So my parents not included masa hari terima result, hari terima anugerah. Okay. Macam tu. So it depends lah. Okay, apa antum punya push factor? Penting push factor tu, right? Ambil kat mana depends. Kalau Kelantan saya tahulah, Kelantan saya tahu tempat yang bagus. Kalau belah KL saya tak tahu. Okay. And then Ja'a ra'isul fasli, telah hadir ketua kelas. Maka al-fasli adalah mudhaf ilaih. Dia punya hukum adalah majrur. Bil kasrah. Akan begitu. Okay. So itulah tarkib idafi. Tarkib idafi ialah dua kalimah satu makna, ataupun satu perkara, ataupun satu benda. Okay. Masalah ra'isul fasli, ketua kelas. Kita sebut ketua kelas, dua kalimah, ketua kelas, tapi maksud dia hanyalah seorang ketua kelas. Kuratul qadami, bola kaki. Okay, maksud dia bola sepak. Tak, dalam satu bola juga. Maka bila ada dua kalimah tapi satu perkara, satu benda, okay, satu makna, maka dia adalah tarkib idafi. Bila dia tarkib idafi, maka dia ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Okay, apa i'rab dia? I'rab dia adalah mudhaf. Kita tak akan i'rab dia sebagai mudhaf marfu', tak. Okay, dia akan depends kepada apa tempat dia. Adakah dia di tempat ataupun dia di fungsi pelaku, maka dia adalah fa'il. Adakah dia adalah predikat, maka dia adalah maf'ul khabar. Adakah dia subjek, maka dia adalah mubtada'. Bila kita kata ja'a ra'isul fasli, telah datang ketua kelas, maka ra'is di sini adalah pelaku sebab dia datang, maka dia fa'il, marfu' bi dhammah wa huwa mudhaf. Okey, al-fasli adalah mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Baik, Kelantan kat mana Ustaz? Saya Kelantan sekolah, saya menastam dekat Ma'had Muhammadi Lelaki. Ma'had Muhammadi Lelaki ni Kelantan. Okay, one more thing dekat bahagian ni adalah kita kena tahu juga, okay, ada 3 syarat mudhaf. Mudhaf ni satu, dia tidak boleh tanwin.
Tanwin tak boleh. Okay, that's why kita baca ra'isu. Kita bukan baca ra'isun. Okay, ra'isu mudhaf dia tidak boleh tanwin. Alright. Yang kedua, dia tidak boleh alif lam. Mudhaf tidak boleh alif lam. Okay, that's why kita baca ra'isu. Kita bukan baca ar-ra'isu, bukan al-ra'isu, tidak. Okay, sebab dia tak boleh alif lam. Yang ketiga, mudhafnya tu dia tak boleh ada huruf nun. Tak boleh huruf nun. Contoh, kalau kita kata telah hadir muallimuna, guru-guru sekolah. Okey. Maka sekarang ni mudhaf ni ada nun. Okey, muallimuna. Tak boleh ada nun ni. So kena buang. So kita hanya kata ja'a muallimul madrasah. Okey, itu 3 syarat mudhaf. Selesai bahagian tarkib idhafi. Siapa yang faham? Boleh komen faham. Siapa yang faham pasal tarkib idhafi boleh komen faham. Alicia masih ada Aduh. Faham Mas Kikon ni? Faham, alhamdulillah. Lagi-lagi? Mafhum. Bak Dauman. Aisyah. Fahima. Kalau Fahima dia faham. Kalau Fahim tu aku faham. Fahima, fahimu, fahimat, fahimata, fahimna, fahimta, fahimtuma, fahimtum, fahimti, fahimtu, fahimtuma, fahimtunna, fahimtu, fahimna. Azdahar, faham. Sebagai orang rezeki, amin. Fahimtu. FDX. Okay, baik. Itu adalah tarkib idhafi. Tarkib na'ti ialah bila ada sifat. Contoh, kita kata Arif mujtahid. Arif rajin. Arif rajin. Arif yang rajin. Arif yang rajin. Maka sifat dalam bahasa Arab ialah na'at. Arif yang disifatkan dalam bahasa Arab ialah man'ud. Izdat izdihar. Sorry. Saya dah. Okay. Ma'adirah. Arif ni man'ud. Man'ud. Sebab dia disifatkan. Special nama apa? Izdihar. Okay. Ada na'at, ada man'ud. Man'ud. Okay. Contoh. Okay. Apa itu na'at? Sifat. Apa itu man'ud? Disifatkan. That's it. Bila kita i'rab, contoh, kita kata Ja'a, telah hadir Arif yang rajin, mujtahid. Okay. Maka Arif dia adalah fa'il, kan? Pelaku. Marfu' hukumnya bil dhammah. Al-mujtahid adalah rajin. Apa i'rab al-mujtahid antum? Cuba antum komen. Apakah i'rab al-mujtahid? Ikadat cik. Oh, lama awak hilang ikadat cik. Izdihar bil masdar izdihar. Oh, masdar. Masya-Allah. Aisyah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Alif Airan maf'ulun bih. Khabar marfu' utama. Okey. Soalan saya.
Okey. Siapa yang nak buka suara sekarang ni? Siapa yang nak buka suara untuk kita bincang bersama? Yang antara Mas Kukoni, I Love Airan, Alisha, Aisyah. Siapa yang nak saya invite dan kita bincang bersama-sama? Ada tak? Ada? Tak ada? Tak ada yang nak direct terus bercakap? Lebih senang faham? InsyaAllah. Okay. It's okay. Now, soalan saya adalah, malu Ustaz, malu ke apanya? Okay, ada yang nak jauh mana? Kalau saya invite, sekejap Okay, saya dah invite dah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Ni kejap lagi kalau sempat. Kampung Ustaz, aku suka ni. Okay. Syukur, isi. Kat mana kampung? Okay, Assalamualaikum. Dauman. Assalamualaikum. Hai. Jap. Can hear you. Okay, kejap Okay, sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah bikhair. Wa anta? Alhamdulillah. Okay. Apa nama awak ni? Nama shop phone tu. Apa nama sebenar? Bakhairiyah Muhammad Nur. Ha? Bakhairiyah Muhammad Nur. Okey, tinggal di mana tu? Naam? Aina taskunina? Fi Perak. Di Perak? Naam. Masya-Allah. Kam umruki? Naam. Kam umruki? Asir min al-asrar, ya Ustaz. أنت لست طالبة صحيح؟ معلمة صحيح؟ غير واضح. واضح؟ طيب الآن ما إعراب كلمة المجتهد؟ المجتهد نعم. نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة ظاهرة على آخره. اوكي. نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والآن يعني نحن نكتب فقط نعت مرفوع بالضمة. اوكي؟ صح ولا لا؟ صح. الحمد لله. طبعا صح. شكرا. يعني الحمد لله. الآن أنت تدرسين في أي الجامعة؟ لا، أنا مدرسة. أين؟ في أي مدرسة؟ أنا مدرسة. نعم، في أي مدرسة؟ أنا مدرسة. أين؟ نعم. أين تدرسين؟ في المدرسة الدينية. ها؟ دينية؟ المدرسة الدينية بفيرا. نعم. أنا كنت طالبة المعهد المحمدي للبنات. في كلانتن؟ نعم. ما شاء الله. أنا ولدت في بيرا. أوكي. وقريتك في كلانتن؟ Kampung Simpang 4 Bayam. أين؟ كلانتن؟ يعني قريب من بالي إسلام، جلال لوندang. طيب ما شاء الله. قريب من بيت صاحب السماحة المفتي، مفتي كلانتن.
الآن أنت ممكن تعلمينا؟ لا، أنا طالبة الآن. اوكي، لا ده يعني نناقش الآن. اوكي، وأنا لا بأس. طيب. لو المناقشة ما في مشكلة إن شاء الله. اوكي، بإذن الله. بإذن الله. Okey. Oh, tak kusangka begitu fluent. Okey. Yang ni masih Ruki. Yang ni lancar berhasil. مرة ثانية غير واضح. masih Ruki. يصير ماذا؟ يصير عن في تكلم. الممارسة. نعم. فقط في ماليزيا أو في ماليزيا. نعم، في ماليزيا مع الأصدقاء. المهم أن نعامل مع القرآن الكريم كل يوم. نعم، عندما ندرس في المدرسة يجب علينا أن نذكر آية القرآن الكريم. إذا كنت أدرس الطالبات أو الطلاب في المدرسة أذكر بعض الآيات المتعلقة بالنحو والصرف. إن شاء الله. شكرا. نعم. على النصيحة. نعم إن شاء الله. نعم إن شاء الله. الآن أستاذة ماذا؟ أستاذة؟ لا، أنا طالبة. طيب. طالبتك الآن. طيب. الآن ما شروط النعت يا أستاذة؟ يا أميرة؟ صحيح؟ لا تسألي. لا تسألي. الآن ما شروط النعت؟ لا تسألي سؤال. الشرط الأول معرفة. إذا كان منعوت معرفة فالنعت معرفة. إذا كانت المنعوت النكرة فالنعت نكرة. السؤال ما معنى المعرفة؟ في المثال كما كتبت عارف اسم علم معرفة، والمجتهد فيه فيه نعم إذا كانت داخل الكلمة في فهي معرفة. ولكن نعم. ما هي معرفة؟ ما الفرق بين معرفة ونكرة؟ لا أدري. ما تقصد؟ ما تقصد؟ أنا طالبة الآن. أنا أدرس. لا تسأل أكثر أرجوك. ماذا تقصد؟ لا أفهم. يعني secara kefahaman, إذا سئلت عن الفرق بينهما معرفة ونكرة ما إجابتك؟ لا، الشروط فقط. أعرف الشروط فقط. إذا كان لا توجد الآل فهو النكرة، وإذا كانت الكلمة فيه بدون الآل فيه الآل معرفة، بدون الآل ما نكرة. صح؟ اوكي طيب. ثم ان شاء الله شكرا يا أستاذة. شرط من الشروط. شرط من شروط النعت. اوكي. ثم
Okey, syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Saya dah azan dah. شكرا شكرا لك شكرا لك Syukran. أنا طالبة. Anak yang tak. Baik. Okey, syukran. عفوا. Okey, semua orang tadi kena consider ya. Antum boleh komen syukran Ustazah. Sekarang. Entahlah. Tinggi sangat bahasa beliau. Saya hanya boleh faham faham sahaja. Okey. Sekarang dah azan. Okey. Nanti kalau ada masa lagi kita akan sambung lagi live. Alright. Okey. Semua Assalamualaikum. Ya Ustaz, selamat Hari Raya. Wow. Umar tidak. Mahazim. Nanti saya share balik apa tactic dia. Okay, syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.